Okay bang, kita orang dah beli kayu sugi ni. Nak pergi konsert intim. Alhamdulillah. Macam mana nak guna dia tu, kita tak reti lagi. Sebenarnya ada beberapa cara nak guna dia, tapi sebelum tu kita kena siapkan sugi ni untuk digunakan. Oh, tak boleh pakai yang macam ni lah. Tak boleh terus pakai, nanti berdarah nanti. Oh, macam mana nak lembutkan dia? Kita kena jadikan dia berus. Pertama kita kena guna air dulu. Oh, bawa air. Mana si ada ya? Mana si ada? Mana si ada dapat dilawan, anak dak dewa gunung kaya kan. Ada pantun. Kita basuh dia dululah supaya dia lembut. Nanti kita gunakan gigi atau kita gunakan pisau untuk kita buangkan kulit ni terlebih dahulu. Jadi bila tinggal isi dalam dia tu, kita boleh gunakan gigit supaya dia bentuk menjadi berus. Oh, dia macam tebu lah gigit-gigit. Gigit. Jangan gigit sampai makan. Nanti kenyang. Gigit itu. Cara dia, sebelum kita bersugi, kita disunatkan, dalam Islam disunatkan untuk membaca doa. Doa ni begini, Allahumma tahhir fammi wa nawwir qalbi wa harrim jasadi 'alan nar. 3 doa ni kena baca. Pertama, ya Allah, bersihkan mulutku. Wa nawwir qalbi, dan terangkan hatiku. Kedua, yang ketiga, wa harrim jasadi 'alan nar, dan haramkan tubuh badan aku ini daripada dibakar oleh api neraka. Cara dia ada banyak cara, tetapi cara yang diajarkan oleh guru saya ada 2 kaedah. Satu, kita buat dalam bentuk 8. Bawah, ni atas, habiskan belakang, ni naik atas lagi, lepas tu masuk kiri. Oh, start dari tengah lah. Start dari tengah. Kemudian naik balik dia 3 kali, 3 pusingan. Kemudian ditutup dengan digosokkan pada lidah. 3 kali. Cara kedua ialah ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Sahaja. Dan cara pegang yang biasanya adalah beginilah. Macam ni. Macam ni. Yang satu pesanan saya, ringkas saja. Ini saya pinjam daripada iklan. Nak ubah gigi ke nak ubah cara hidup? Awak fikirlah.